Emas ada penunggu banyak muncul menjelang waktu solat Jumaat penduduk. Jeli, aktiviti mendulang emas tidak semudah yang digambarkan di media sosial, malah dikaitkan dengan unsur mistik dan kepercayaan bahawa logam berharga itu mempunyai penunggu. Menurut penduduk sekitar Sungai Tador, Kampung Kalai di sini, emas dipercayai lebih banyak muncul menjelang waktu solat Jumaat sehingga ada pendulang yang dikatakan menjadi terlalu asyik seperti dirasuk. Disebabkan itu, aktiviti mendulang emas tidak digalakkan dilakukan secara bersendirian dan perlu ditemani untuk mengelakkan kejadian tidak diingini. Penduduk tempatan, Alimah Awang, 75, yang telah lebih 6 dekad berkecimpung dalam aktiviti mendulang emas, berkata, kehadiran ular atau lintah secara tiba-tiba sering dianggap petanda kewujudan emas di kawasan tersebut. Beliau menegaskan bahawa mendulang emas penuh dengan pelbagai cabaran termasuk gangguan mistik dan perebutan lokasi antara pendulang akibat sifat tamak. Malah katanya, ada yang sanggup mendapatkan khidmat bomo emas bagi mengenal pasti lubuk emas tersembunyi demi keuntungan lebih. Penduduk di sini adalah penoreh getah dan hanya mendulang selepas selesai menoreh sekitar tengah hari dan sekadar untuk pendapatan sampingan. Tahun 1990 dan awal 2000 emas tidak bernilai tinggi. 2-3 tahun ini harganya naik. Kalau ikutkan, banyak rumah di kampung ini memang dibina atas tanah yang mengandungi emas. Mendulang ini seperti cari kayu gaharu. Ada yang kata jumpa harimau, ada masa dapat, kebanyakan masa tak dapat, katanya. Menurut Alimah, mendulang memerlukan ketahanan fizikal yang tinggi kerana pendulang perlu menggali, mengangkat batu pelbagai saiz dan berendam antara 3 hingga 6 jam di dasar sungai. Emas di Sungai Tador sangat halus seperti pasir. Kalau jumpa sebesar butir padi, itu rezeki yang lebih besar dipanggil nugget, tetapi setahun dua pun belum tentu dapat, katanya lagi. Beliau menjelaskan bahawa aktiviti mendulang telah dilakukan sejak puluhan tahun lalu sebagai usaha menambah pendapatan dan bukan untuk menjadi kaya. Sementara itu, seorang lagi penduduk, Kamil Abdullah, 35, yang mula mendulang sejak berusia 6 tahun mendakwa emas di Sungai Tador sering muncul dengan lebih banyak pada hari Jumaat. Semakin hampir waktu solat Jumaat, semakin banyak emas keluar. Kadang-kadang ada yang terlalu asyik, macam dirasuk sebab terlalu seronok. Selepas kerajaan negeri umumkan kebenaran mendulang, ramai kawan mesej nak belajar. Dulu awal tahun 2000, ramai juga jumpa sanggul, keris dan cincin emas di Sungai Tador, katanya. Kampung Kalai memang terkenal sebagai lubuk emas kerana dipercayai terdapat terowong emas berusia lebih 100 tahun. Sebelum kerajaan beri kebenaran, Sungai Tador sudah pun jadi tumpuan